Allahu Akbar. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. So hari ni kita berada di Wimas. So seperti biasa weekend kita ada FYBBA atlet. Laluan masuk pertama lah nak pergi ke kita punya training center. Coach Izzat pun baru sampai. Let's go. There's a badminton academy on the fourth floor. Pagi-pagi kena naik tangga sikit. Alamak, tertinggal kasut dah pula. Aduh mak, tinggal kasut. So, saya pakai kasut Max Flexism. Awak ni guys. Boleh pula tertinggal kasut. But it's okay. Ini dia coach hijab kita. Cakap lah. So pagi ni training dekat FY. FY. Kalau korang datang pagi-pagi, ini kita punya attendance. So bawa kad, RFID card, tap dekat sini, then akan keluarlah attendance verified. So terus boleh tengok kod mana, kod 1, kod 2, kod 3. Aktiviti kita hari ni ialah bagi flyers, budak sekolah, student. Kita ada replika XL. Masa ni hampir sama tinggi dengan saya lah. cuaca pun baik, tak terlalu panas. Kita pun ada sediakan air tadi untuk student-student ni. Kita ada lagi sikit rasanya. So mandakan dia orang dah penat apa semua, so kita pun bagilah air sikit, ada air kotak. Kedua, game dia hari ni kena jawab soalan. So kepada sesiapa yang tengok video ni, mana yang nak hantar anak training di Bukit Jutong, kita ada buka session di dua dewan, Dewan Jasmine dan Dewan Kosmos, hari Isnin, Khamis 5 sampai 7. Kita dah lama dah bang. Okey ni, bawah kena hijau. Baju. Baik, apa dia? Apa yang lain? Menuju ke sekolah lagi satu, which is sekolah menengah kebahasaan Bukit Jutong. So dua-dua sekolah ni sebenarnya dekat memang sebelah-sebelah kita orang jalan kaki je pun. Lagi saya ke sana balik, lagi saya ke sini balik.